perasmian program pendigitalan peringkat negeri Pulau Pinang. Lari dengan matlamat kami untuk memberikan kefahaman ini. Kami berharap usahawan berpeluang menjenamakan produk serta meluaskan perkhidmatan mereka di peringkat seperti tadi domestik ataupun antarabangsa. Jadi dengan itu dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan program pendigitalan perniagaan 2025 peringkat negeri Pulau Pinang.